Sampai depan pintu kewat bersalin lama yang dah lama dikunci, tiba-tiba angin kuat tiup dari celah pintu bawah. Bau hanyir masuk hidung aku, dan waktu tu kami dengar suara bayi menangis dari dalam. Ustaz Malik terus baca ayat ruqyah. Dia letak tangan dekat pintu, dan pintu tu bergetar macam ada sesuatu dari dalam cuba buka, tapi tak berjaya. Tiba-tiba, gelas kecil berisi air ruqyah dalam beg dia pecah sendiri. Kaca berselerak dalam beg. Dia pandang aku dan berbisik. Dia tak nak kau tahu apa yang ada dalam sana. Dia pertahankan tempat ni. Tapi aku nampak kau pernah dilahirkan semula di sini. Aku tak faham. Maksud Ustaz bukan kelahiran fizikal, tapi ada satu ikatan. Roh kau pernah dirawat di tempat ni, atau diambil sebentar sebelum dipulangkan. Makhluk macam ni, dia tak ganggu sesiapa kecuali kalau dia ada sebab. Bayangan masa silam, mimpi yang tak biasa. Malam tu, aku balik ke rumah. Ustaz Malik bagi aku air penawar dan suruh mandi sebelum maghrib. Tapi bila aku tidur, aku mimpi. Dalam mimpi tu, aku baring atas katil hospital. Tapi sekeliling aku dinding reput, kipas usang, langsir kuning lusuh. Seorang perempuan duduk di tepi katil. Rambut panjang tutup muka.